Ni lalu dekat Bandar Bangkok Kereta banyak memang jam di sini ni. Tambah-tambah motor ada bok tersangkut bok dekat lori. Nasib baik tak ada cala apa. Baik, kami dah sampai di Patung Tani, Punsap Market. Sini tempatnya ialah tempat dia macam market, satu market yang besar. Tempat jual barang-barang motor. Barang motor, barang kereta memang banyak di sini. Orang Kelantan cakap barang keroteh-keroteh banyak. Ring motor, semualah barang nak make up motor. Dekat Punsap Market ni, kita datang ni memang rambang mata lah. Tengok tu, ada saksoba, ada tayar, macam-macam skru yang kecil-kecil pun ada dijual di sini. Dia ada banyak kedai Tapi pada pendapat saya, kalau untuk motor kecil memang seronok datang sini. Motor kecil ke skuter ke memang seronok. Kalau motor besar tak seronok sebab tak ada barang untuk motor besar. Kami pusing-pusing hanya ada barang motor kecil, skuter-skuter. Ada barang untuk kereta, untuk Hilux 4x4. Macam tu je. Untuk motor besar tidak seronok datang ke sini. Sekadar untuk datang tengok-tengok boleh. Tayar motor besar pun tak ada kat sini. Tengok ni tempat dia ni. Mari tengok ni kawasan motor ni. Dia gantung macam tu je kawasan motor. Macam-macam color. Ni motor apa saya lupa dah motor apa ni. Rasanya motor Honda Wave ke? Ni tengok dia gantung tinggi begitu. Boleh tahan nak pilih lah. Ni kedai di hujung memang cantik. Bila ada ni pakai mudah nak pilih. Dia kata Melaka nak pilih kalau gapo. Untuk sial lah. Untuk pak kita ada ni. Honda Wave. Pas ini ni kawasan motor dia kata ni. Allah banyak je. Kawasan motor. Ni kedai kawasan motor ni. Penuh kawasan motor.